elokkan akan nama anak-anak kita yang kita lahir supaya besok dipanggil dengan nama baik, dan itu akan diseru di akhirat dengan nama tu. Ini nama yang kau bukan pelik-pelik, ya. Ada jenis pula nama cantum mak dengan bapak. Satu makna pun tak ada. Macam nama Jepun pun ada macam-macam. Nama tu akan dipanggil di akhirat satu. Kemudian apabila seorang tu telah memberikan nama yang elok, nama elok, nama yang disandarkan dengan nama Allah. Nama nombor satu dalam Islam apa? Abdullah, itu nombor satu. Itu nama yang diisnad dengan nama Allah, hamba Tuhan. Yang kedua dengan nama-nama yang lain, nama-nama isim. Kemudian nama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Sehingga 3 orang, kalau seorang dah ada anak 3 orang laki-laki, seorang pun tidak dinamakan dengan namaku, kata Nabi SAW. Tak ada nama Muhammad tadi. Itu sejahil-jahil manusia. Ya. 3 orang ada nama Rasul tak bubuh. Muhammad ke Ahmad ke tak ada. Tak apa nama dibubuk tu. Ya. Ada satu orang ustaz tu dia bagi anak dia 4 orang tadi. Ya. Lampau cinta kepada baginda SAW tu, dia bagi nama anak dia semua nama Rasulullah SAW. Tapi diubah dengan baris dia. Seorang nama Muhammadun, seorang Muhammadan, seorang Muhammadin. Yang keempat tu Muhammad. 4 orang nama Muhammad, tapi baris diubah. Ya, nama sama. Lepas tu Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, nama dia siapa? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. 3 kan. Kalau kita jawab pataran tu, ya, bapak atuk kau Muhammad juga. Yang ditanya nama dia Muhammad, bapak dia Muhammad, atuk dia Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali kan. Bila diberi nama yang baik, maka sebut nama dia yang elok. Ya, orang Arab boleh panggil Muhammad tu melekat. Ya Muhammad. Ini kita Muhammad, habis dia gelar belakang. Mat itulah, mat dogol, mat sengit, macam-macam, mat dengkut. Ya, itu tak elok kan. Dan nama ni kalau kita panggil orang dengan nama yang tak reda, berdosa besar. Ya, kita gelarkan dengan gelaran yang dia tak reda, gelaran yang kita panggil yang menyakitkan hati dia. Ya, orang macam ni, orang Melayu pandai kan. Macam nama dia gelar orang. Kawan tu dengar sakit hati, haram pun dia.